Okey, kalau betul 4 nama ni iaitu Safawi Rashid, Nathaniel Hongwan, Nazmi Faiz dan Imanol Machuca bakal sertai Kuching City. Musim depan, admin rasa ini memang antara jendela perpindahan paling menarik untuk pasukan The Cats. Pertama sekali Safawi Rashid. Walaupun beberapa musim kebelakangan ni karier dia turun naik, musim lepas dia masih berjaya hasilkan 13 gol dan 3 bantuan jaringan dalam Liga Super. Itu angka yang sangat baik untuk pemain sayap. Kita semua tahu kekuatan Safawi. Sepakan kaki kiri, situasi bola mati dan kemampuan cipta sesuatu daripada ruang yang sempit. Dalam ACL 2 dan Piala Shopee, pemain macam ni boleh ubah keputusan perlawanan dengan satu sentuhan saja. Kemudian Nathaniel Hongwan. Memang musim lepas dia banyak diganggu kecederaan dan baru kembali beraksi selepas tempoh pemulihan yang panjang. Tapi bila cergas, Hongwan ialah pemain tengah yang tenang atas bola, pandai kawal tempo permainan dan ada pengalaman pembangunan di England. Untuk Kuching City yang bakal beraksi di pentas Asia, pemain macam ni penting bagi memastikan pasukan tidak panik bila berdepan tekanan. Seterusnya Nazmi Faiz. Mungkin statistik dia tak segah pemain serangan, tetapi nilai sebenar Nazmi adalah pengalaman dan kreativiti. Dia boleh jadi penghubung antara bahagian tengah dan serangan. Dalam perlawanan besar, pemain yang tahu bila nak perlahan dan bila nak percepatkan permainan memang sangat diperlukan. Dan akhir sekali Imanol Machuca. Pemain Argentina ini mungkin tidak mencatat angka besar musim lepas dengan 1 gol dan 1 bantuan jaringan dalam 24 penampilan, tetapi dia terkenal dengan kelajuan, kemampuan 1 lawan 1 dan larian terus ke arah pertahanan lawan. Kalau diberi ruang dalam Liga Super, ACL 2 dan Piala Shopee, Machuca boleh jadi senjata serangan balas yang sangat berbahaya. Secara keseluruhannya, kalau keempat-empat pemain ini benar-benar menyertai Kuching City, pasukan itu bukan sekadar mahu bersaing dalam Liga Super. Mereka sedang membina skuad yang cukup berpengalaman untuk memberi cabaran serius dalam ACL 2 dan juga Piala Shopee. Dan jujurnya, gabungan Safawi, Hongwan, Nazmi Faiz serta Machuca boleh menjadikan Kuching City antara pasukan paling menarik untuk ditonton musim depan.